Salam terakhir dan salam pada Pulau Syaminah Hai bersama tim dapat menyiapkan lagi satu kenderaan iaitu F150 2017 daripada Ford Ranger T7. So Ford Ranger T7 ni kita macam biasa kita tukar kepala depan jadi F150 2017 dan white body belakang, bonet belakang cover dan lampu belakang. Hasil dia macam ni. So bukan kat situ aja. Kita nak jadikan dia monster tapi garing. Tak terlampau havoc sangat. So kita masukkan sport rim 20-12JJ, tayar saiz 33, lift up 2 inci dengan bersamaan dengan bumper belakang dia dengan stripe Shelby warna silver. So memang mantap lah kan, dengan lampu roof rack apa semua, anything semualah. So macam biasalah kalau untuk T7 ni dia convert F150 ni kita akan tukar bonet depan, grill, bumper depan, lampu depan, white body depan. Jom kita tengok sini. Di samping tu dia masuk roof rack, lampu bumbung, dan kita buat delete chrome hitam bersamaan. Lepas tu kita masuk door panel. Kita letak perkataan Shelby. Bonet belakang cover kalau anda boleh tengok kat sini. So bumper belakang. So pada korang yang dekat luar sana kalau nak jadi macam kereta ni, kita ada macam-macam body kit daripada Ford Ranger T6, T7, T8 sampai ke Tina Raptor. Kita boleh combo F150 ni. So apa lagi? Kita ada Shopee Pay Later atau May Pay Later. Bayar ansuran, tak payah nak tunggu, duit cukup. Terus datang, jom dapatkan impian anda. So apa-apa pun pancarkan aura bersama Syah Body Kit.